عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sampai kita hadis yang ke-10 Surat 32. Al-Bukhari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani satu jalan kerana menuntut dengannya dengan jalan akan pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan, nescaya Allah memudahkan baginya akan jalan ke syurga. Hadis ini sebenarnya potongan daripada hadis yang panjang ya. Ada sebelum tu ya, lafaz hadisnya, innal ulama warasatul anbiya'i warasul ilma man akhadhahu akhadha bihadzil wafir man salaka tariqan bersama situ ya. Tapi dalam kitab ni dia potong ya. Kita tulis sikit sebab ada pencerahan situ.
kita tengok pada lafaz hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, bermula ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Warathu al-ilmah, mereka mewarisi ilmu. Ulama mewarisi ilmu daripada nabi. Nabi tak meninggalkan harta, ya. Baliknya Nabi meninggalkan hutang. Baju besi tak tertebus pun waktu Nabi wafat, ya, kepada ahli keluarga. Yang Nabi tinggal Al-Quran dan Sunnah, yakni ilmu. Man akhadahu, barang siapa mengambil akannya, akan ilmu yang Nabi tinggalkan, akhadha bihazzin wafirin, dia telah mengambil habuan yang sangat mewah, yang sangat beruntung. Maknanya peninggalan Nabi adalah ilmu, ya. Jadi Nabi tak tinggal harta. Orang yang menguasai ilmu dibandingkan dengan orang yang mewarisi harta, maka kata Nabi, orang yang mewarisi ilmu lah, dialah yang sebenarnya telah mengambil hazzi, habuan yang wafir. Wafirin makna yang sangat mewah, yang sangat melimpah ruah, lebih pada harta lagi. Harta makin lama makin berkurang. Kalau sedekah ke orang habis. Ilmu makin lama makin masak, makin lama makin masak, makin diajar, makin diberi pada orang, makin bertambah, ya. Bahkan ilmu ini dia yang menjadi penjaga kita. Harta kita yang jaga dia, apa tak tidur malam, ya, harta relax je. Tapi ilmu dia jaga kita, ya. Mana elok, mana tak elok, mana boleh, mana tak boleh. Jadi hakikat orang yang kaya sebenarnya, orang yang mewah di dunia ini sebenarnya ialah orang yang alim, bukannya orang yang kaya harta. Sebab kaya harta, harta tu akan ditinggalkan. Ada ilmu, ya, bukan setakat dia tinggal ilmu, bahkan ilmu tu ikut dia masuk kubur sekali, ya. Man salaka, barang siapa berjalan, tariqan, di satu jalan, yatlubu bihi ilman, menuntut oleh ia dengannya, dengan jalan tadi. Makna bila dia masuk pada jalan, satu jalan itu tujuannya nak menuntut, nak mencari ilman, ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, nescaya Allah mudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Tengok Nabi menggunakan perkataan man. Man ni maknanya isim nakirah, dipanggil mausul mushtarik, memberi makna am, umum. Sama ada lelaki ke perempuan ke, ya, zakarin unsa, ya, lelaki perempuan, balik belum balik, ya, hamba merdeka, orang putih orang hitam, tak kira, itu umum, siapa saja, ya. Nabi gunakan umum, siapa sahaja, ya. Salaka, berjalan di satu jalan. Jalan ni pun Nabi gunakan isim nakirah, tariqan. Dia tidak ada alif lam, ya. Kalau ada alif lam dia ma'rifah. Di sini bila tidak ada alif lam dipanggil isim nakirah. Bila isim nakirah, ya, dia memberi makna umum juga, seperti ini, ya.
Jadi tariqah ni sama ada jalan tadi, jalan yang secara langsung direct, ataupun jalan yang secara tak langsung indirect. Ya, tak kira. Kalau bahasa Arab dipanggil hissiyah, ya, ataupun mubashiran. Jalan yang panggil mubashir. Yang kedua ghairu mubashir, ataupun dipanggil hissiyah. Ini dipanggil maknawiyah. Ya. Jalan mubashir ni jalan secara langsung, seperti anak-anak kita ni. Dia berjalan pergi masjid, jalan pergi surau, jalan pergi sekolah, duduk kat asrama. Direct yang panggil, cara langsung. Ataupun termasuk juga dalam masyarakat tariqan ini mereka yang berjalan tapi atas jalan ghairul mubashir, makna secara tak langsung. Dia pergi kerja, tak pergi masjid pun. Dia pergi kerja, tak pergi sekolah pun, tapi niat pergi kerja nak cari rezeki, nak support anak dia belajar, nak support, ya, nak bantu sekolah tu, bantu sekolah ni. Dipanggil indirect, secara tak langsung. Ya, kita nak cari kerja, dapat rezeki, bayar yuran anak, beli kitab anak. Dia juga termasuk dalam mansalaka, tapi secara ghairul mubashir, secara tidaklah langsung. Kita tengok bil sekolah, bil api, abang tak terbayar, dia tolong bayarkan. Ya, ataupun setiap bulan dia hantar sekapik beras saja, tak payah banyak. Ya, ataupun hantar seekor ayam saja setiap bulan. Kalau dah 50 orang, 50 ekor ayam penuh dah peti ais ke dekat dapur tu. Hakanya mana pun dia pentingnya ikhlas. Dalam nak cerita Allah Ta'ala ini tak mesti banyak ikhlas. Pernah di zaman tabi'in dulu ada seorang raja, dia cuba membuat masjid dengan wang dia sendiri. Raja, dia tak mau minta, ya, sebab dia kaya, dia raja. Dia buat masjid 100% duit dia, dan pekerja dia pun yang bayar gaji, duit dia juga. Ya, dia tak mau siapa masuk campur dalam pembinaan ni. Kemudian dia berazam untuk ubah nama masjid tu nama dia. Ya, nama masjid tu dia nak letak nama dia. Tulis besar-besar kat sini. Nama raja. Dapat duit dia. Ya. Tiba-tiba malam tu dia bermimpi. Dia mimpi apa? Jangan bubuh nama kamu masjid itu, tapi bubuhlah nama seorang perempuan, nama dia sekian-sekian. Raja tu berhairat dia. Kok mana pula, pasal mana pula nama seorang perempuan ni? Maka dia pun tanya. Dia tanya pembesar dia, ada ke siapa-siapa datang hantar simen ke, hantar bantuan kayu ke? Dia seorang perempuan dalam buat masjid. Cek tak ada. Ataupun datang tolong baca simen, tolong angkut batu, tak ada. Duit dia semua, simen dia semua. Habis macam mana nama perempuan suruh tulis kat sini? Siasat lagi, ada tak dalam negeri ni nama perempuan ini? Cari. Akhirnya ada seorang tua dah, ketuk-ketuk dia tu. Miskin, apa kenana duduk rumah buruk je. Ya. Jadi raja makin heran, kok mana pula orang tua ni, dia sedikit pun tak bagi duit kat masjid ini, tapi disuruh tulis nama dia di masjid ni. Siasat lagi. Rupanya pekerja-pekerja yang nak bina masjid ini, semasa nak datang kerja terpaksa lalu hadapan rumah orang tua ni. Rumah dia orang jauh sana. Orang tua ni dia tahu ini pekerja-pekerja raja nak buat masjid. Setiap kali dia lalu ke situ, dia tahan. Dia bagi minum air, diceduk daripada telaga, ambil seorang secawan. Setiap hari pergi balik dia dulu. Hanya dengan secedok air, Allah suruh tulis nama perempuan tu di masjid ni. Keikhlasan dia. Itu cerita maknanya kalau kita nak buat kebajikan tak mesti banyak. Kita mampu seekor ayam, istiqamah, sekampik beras.
Ya, tak mesti banyak. Yang penting ada keikhlasan. Tapi kerjasama sikit-sikit jadi banyak. Ini dipanggil indirect. Ghairul mubashir atau panggil ma'nawiyah. Dipanggil hissiyah ataupun mubashir. Semua ya Nabi sebut secara umum ni, secara nakirah ni untuk merangkumi semua berpeluang dapat syurga. Walaupun dia tak mampu, tak sempat pergi mengaji, dia masih berpeluang untuk dapat pahala ni. Support budak-budak yang tak boleh yuran, tak mampu bayar, dia bayar. Ambil seorang buat anak angkat, bayar. Tak mampu bayar semua, ambil seorang, cari anak-anak yatim, tak apa, saya support yuran dia. Atau beli kitab, yang tak boleh beli, saya belikan kitab dia, jubah dia ke, ya. Maka kat Bukit Jelutong tu ada dia support, ya, di mana-mana anak yatim dia pilih seorang, dia bayar, ya. Dia masuk akaun senyap dekat budak tu. Budak tu pun tak tahu, tengok ada je tiap bulan dalam akaun dia. Kan dekat Indonesia pelajar tu, ya. Dia panggil tariqan, maknanya jalan ini secara umum maknanya kita belajar tu sama ada secara hissiyah dengan secara langsung, ataupun panggil mubashir, ataupun secara ghairul mubashir, ataupun maknawiyah. Maknanya saja belajar, dia tak belajar pun, dia pergi cari duit, tapi dia sebagai belajar juga, dengan dia mensponsor, support orang yang nak belajar menuntut ilmu ini, dia dapat pahala, ya, dia akan dapat janji-janji Nabi tadi, ya. Baik, dia berjalan di satu jalan tadi, yatlubu, untuk menuntut, mencari bihi dengannya, dengan tariqah, dengan jalan ini, ilman, akan satu ilmu. Ilmu ni juga Nabi gunakan dengan lafaz nakirah, memberi erti ilmu itu juga umum. Umum kat mana? Sama ada dia belajar tu banyak, kathirun, ataupun sedikit, qalilun, ataupun fardu ain, ataupun fardu kifayah, tak kira, asalkan ilmu dengan niat kerana Allah dan ilmu tu manfaat, dapat juga janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sikit je dia belajar, tak banyak. Seperti mana Nabi pernah bersabda kepada Abu Zar Al-Ghafari, ya Abu Zar, la anta ghudwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abazar, kata Nabi, kalau kamu keluar pagi-pagi pergi belajar satu ayat saja daripada Al-Quran, maka lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Kita nak sembahyang 1 rakaat, tuan-tuan, bulan Ramadan 20 rakaat, berubah kira tak? Dia cari masjid, malam pertama kena yang 20, oh silap, ya. Malam kedua dia cari, kena 8, alhamdulillah 8 rakaat. Tanya-tanya orang 8 rakaat, duduk soft pertama tu. Rupanya Pak Imam batal 3 juzuk malam tu. Silap lagi. Kalau aku tahu masjid semalam lagi bagus, 20 rakaat pun ayat lazim je tak? Dia berkira tu sembahyang tu, nak dapat 20 rakaat. Tapi orang menuntut ilmu, satu ayat je dia belajar, Qul huwallahu ahad, hari tu baca betul, tafsir elok, i'rab dengan elok, balik dia kejap aja dapat pahala 100 rakaat sembahyang. Besarnya menuntut ilmu ini. Dan Nabi sambung lagi, la anta qudwa fatu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu keluar pula nak mengajar satu bab saja daripada ilmu, tadi dia belajar, ini dia nak mengajar, dah habis belajar, ya. Anak-anak kita nak mengaji sungguh-sungguh, satu hari besok boleh mengajar. Ya, hari ni orang ketanusan ilmu, ya.
Banyak kata duk cari ustaz, penuh belaka. Ya, saya sebulan terpaksa kuliah 45 kuliah, duk tunggu 5-6 masjid lagi. Tak lagu dah kata. 45 kuliah sebulan. Tak sanggup dah duk tunggu 5 masjid lagi tu. Tunggulah ada kosong-kosong esok. Bila tahu? Ya. Makna orang ketandusan ilmu hari ini. Tapi ada hidayah, ada kesedaran untuk cari ilmu. Ya. Kita belajar, kita ajar. Maka kata Nabi, siapa belajar kemudian dia mengajar, dia keluar dan mengajar satu bab sahaja daripada ilmu, umila bihi aw lam yu'mal bih, sama ada ilmu tu diamalkan oleh orang yang mendengar ataupun tidak, tak jadi masalah, sampai saja. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, min an tusalliya alfa raka'atin, daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Tadi 100 aja, bila jadi Tok Guru naik dapat pangkat dia. Ya, 1000 rakaat duduk begini je. Ya, mengajar satu bab wuduk je hari ni. Balik. Bab tu setengah Tok Guru dia tak sampai satu masjid pun. Dia sampai terus duduk atas meja. Orang tegur, Tok Guru tak sampai atas masjid ke? Aku belum sembahyang 1000 rakaat, kata dia. Dia duduk atas tu terus mengajar. Ya. Dapat 1000 rakaat. Datang masjid 2 rakaat je dah. Maknanya kita belajar tu umum, tak kiralah belajar tu sedikit atau banyak, yang penting belajar. Ya. Setengah-setengah Tok Guru dia mengajar ni dia tak masa. Lebih lagi guru Sufiah, yang salah seorang Tok Guru saya di Mekah, dia mengajar ni dia online dengan Allah Ta'ala. Mana yang direct pada Allah turun. Kalau kadang-kadang sampai 3 jam tak berhenti-berhenti. Dan kadang-kadang 10 minit je dia berhenti. Dah tergelap, dah tak sampai dah, tutup. Maknanya dia tak tetap masa. Kalau waktu tu turun 3 jam pun tak habis-habis. Tapi kalau waktu tu Allah tak nak bagi 10 minit, dia berhenti dah. Itu makna ilmu online daripada Allah. Kita ilmu pada buku. Tengok lupa buat buku tak boleh ngajar dah. Ya, ilmu fi kutub la bis sudur, ya. Maknanya banyak ke sedikit ke, fardu ain ke, fardu kifayah ke, tak kira. Cuma ada tertib lah. Kalau kita nak mengaji fardu kifayah, mesti lepas fardu ain. Kerana tidak sah belajar fardu kifayah dengan meninggalkan fardu ain, berdosa. Hantar anak mengaji akademik, tak mengaji agama, berdosa bapa yang menghantar tu. Ya, paling-paling kurang kena seiring. Belajar agama dan fardu kifayah tu seiring, paling-paling kurang. Yang sepatutnya agama tu lepas dulu, fardu ain tu lepaskan dulu. Kemudian barulah menuntut fardu kifayah sampai ke negeri China, sampai mana pun tak apa. Ya, kerana ilmu tu semua milik Allah. Ilmu apa? Mengaji puhak Allah. Yang penting ilmu tu manfaat. Jangan ada mengaji ilmu yang tak boleh manfaat. Apa tanda ilmu manfaat? Makin kita belajar, makin hampir diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita masuk ke satu jalan dengan tujuan nak mencari ilmu atas rupa yang berbagai tadi, sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya tariqan, jalan. Lagi sekali Nabi gunakan isim nakirah. Makna jalan ni dua bentuk. Satu di dunia dipanggil hissi juga. Yang kedua dipanggil maknawi. Jalan di hissi ni, di akhirat ni, di akhirat dipanggil hissi, iaitu jawaz tariq, jawaz sirat, dapat melepasi siratal mustaqim. Ya. Jadi makna mudah jalan ke syurga ini kalau di akhirat dipanggil jawaz sirati, orang ini dimudahkan melepasi siratal mustaqim. Bila kita belajar ilmu ni besok, ya, daripada mahsyar, daripada mahsyar nak menuju ke syurga itu ada sirat. Perjalanannya naik 1000, datang 1000, turun 1000 tahun, 3000 tahun jauh jabatan.
Tapi orang yang betul ilmu kerana Allah pantas dah sampai sana. Ini dah sampai dekat ujung sana. Tu di akhirat dimudahkan masuk syurga, di akhirat dengan dimudahkan melepaskan dia di atas siratal mustaqim. Di dunia pula dipanggil jalan maknawiyah. Allah beri kepada dia taufik dan hidayah. Ya, Allah beri dia hidayah dengan faham dan amal, dua perkara. Bila kita belajar kerana Allah, maka dia akan faham apa dia belajar. Kemudian dihidayah padanya untuk beramal dengan apa yang dia faham. Itu tanda ilmu manfaat. Kalau ilmu tak manfaat, sama ada dia tak faham ataupun faham tapi tak boleh amal, itu tak ada manfaat. Tanda ilmu manfaat dua perkara, dia faham dan membantu dia untuk beramal. Ya. Bila kita dah buat begini, maka di akhirat besok mudahlah untuk jawaz as-sirat, ya. Sebab kita dah menjadi kalangan orang-orang saleh yang telah dijanjikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Dan kita baca keterangan hadis. Keterangan hadis. Hadis tersebut menerangkan bahawa barang siapa di antara lelaki dan perempuan yang menjalani satu jalan, umpamanya pergi ke masjid, ke madrasah. Pergi masjid ke madrasah itu dipanggil mubasyir, cara langsung, ya. Ataupun seperti berusaha mencari perbelanjaan dengan seumpama bertukar, bertanam, berternak dan sebagainya untuk digunakan kerana menuntut ilmu. Itu ghair mubasyir, secara tidaklah langsung, ya. Orang pergi masjid, dia pergi kerja, tapi dapat pahala belajar ilmu. Sebab dia niat cari duit tu untuk belajar ataupun nak sapa anak-anak belajar, ya. Digunakan kerana menuntut atau mendapat pengetahuan yang berfaedah di dunia dan di akhirat, maka akan dimudahkan Allah Ta'ala baginya jalan yang memandu dia ke syurga. Kemudahan jalan baginya masuk ke syurga itu ialah tidak lain daripada pengetahuan-pengetahuan yang diamalkannya, yang diberi pahala. Itu makna taufik hidayah di dunia, beri dia faham dan amal, ya. Di akhirat jawazus sirat, ya, dapat melepasi siratal mustaqim, ya. Selanjutnya, apa jua pengetahuan yang diharuskan belajar akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala mempelajarinya. Ini atas lafaz am tadi. Ilman isi lagi nakira, maknanya apa saja ilmu tak kira, asalkan ilmu itu manfaat, tidak bercanggah dengan syar'iyah, semua dapat pahala. Dengan syarat ada tertib-tertib je lah. Seperti tadi, kalau fardu kifayah pastikan belajar dulu fardu ain, paling-paling tidak pun seiring, ya. Jangan belajar fardu kifayah terlebih dahulu dengan meninggalkan fardu ain, maka tidak sah, tidak diterima. Seperti kita sembahyang sunat, tak sembahyang fardu. Ataupun seperti pakai baju, tak pakai seluar. Cantik tak tuan-tuan? Pakai baju pergi kerja, seluar tak pakai. Fardu ain itu pakai seluar, pakai baju itu fardu kifayah. Dia tak pakai seluar, pakai baju je terus pergi kerja. Cantik tak? Boleh jadi ratu cantik tengah jalan, glamour hari tu. Begitulah rupanya kalau kita hantar anak kita mengaji fardu kifayah, pulun siang malam, tak dulu make tuition lagi. Quran tak boleh baca pun tak apa.
Serupa hantar anak sekolah pakai baju tak bagi seluar kat dia. Faham tak? Ya. Selanjutnya, apa jua pengetahuan yang diharuskan belajar akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala mempelajarinya. Kemudian apabila pengetahuan itu diamalkan, akan diberi pula pahala lagi. Kerana itu belajarlah, kemudian beramallah, tentu akan beroleh pahala dan bahagia. Ini ilmu, kalau kita belajar kena amal, itu baru dipanggil orang alim. Ya, orang alim ni orang yang beramal dengan ilmu dia. Kalau setakat dapat degree belum tak beramal, itu belum panggil orang alim lagi pada hakikatnya. Kaldai pun banyak ilmu atas belakang dia. Ya, kitab-kitab atas belakang kaldai tu kan banyak. Tapi dia tak sembahyang pun. Ya, tak ada pula datang masjid kaldai. Ya. Kita pun begitulah, kalau mengaji tinggi-tinggi tapi tak beramal, ni baik kaldai lagi. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bilash samara. Ya. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Pokok tak berbuah. Belajar tak beramal. Serupa tanam pokok durian, tanam pokok lansat, tanam pokok rambutan, tak keluar buah. Ya, ada faedah. Ya. Tak sempurna faedah dia, walaupun boleh buat gaya api. Ya. Jalan nak ke syurga ni tuan-tuan bukannya mudah. Ya. Sebab tu Nabi pernah bersabda, ya, huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bis syahwat. Ya. Di dinding jalan-jalan nak ke syurga itu bil makari. Apa dia makari? Perkara-perkara yang nak tu tak suka. Makarih daripada makruh lah, karaha. Tapi digunakan lafaz jamak, maknanya payah yang sangat banyak. Berbagai-bagai bentuk kepayahan perlu dirempuh untuk masuk syurga. Wa huffatin naru bi syahwat. Sebaliknya, jalan nak ke neraka didinding dengan syahwat. Kalau nak ke neraka mudah, rempuh keinginan nafsu, masuklah neraka. Tapi nak masuk syurga kena rempuh makarih. Makarih itu makna segala kepayah-payahan, segala perkara nafsu tak suka. Nak duduk lama-lama ni, nafsu suka ke tidak ni? Tak nak dia dah. Nak cabut lari je. Ya, nak duduk depan TV, duduk main game, main Facebook. Tak. Tapi inilah jalannya. Makarih kalau nak masuk syurga. Kalau nak senang-senang tu syahwat, tu jalan ke neraka. Ya. Nak berlapar, nak kekang mata. Ustaz dulu mengaji bawa air, bola batu buat kapas. Mengaji daripada pagi tu sampai tengah malam, 14 buah kitab. Kalau hari Minggu 21 buah kitab satu hari. Habis mata tu ngantuk kata ngantuk, kita punya malaikat bawa air, ambil kapas, buka air, bawa kat mata tu. Ulun tengok Tok Raja. Nak tidur sayang, nanti terlepas ilmu. Ya, bekalkan air. Orang bawa air nak minum, dia bawa air nak lap mata, bawa kapas satu. Baca lagi 14 buah kitab satu hari. Tu paling kurang. Hari Minggu 21 buah. Nahu saja 6 buah belajar. Ya, satu hari. Tak heran kita ni, tak kisah Tok Guru tu, saya heran macam mana Tok Guru tu belajar. Dia tua. Ya. Waktu dah tak kerja. Daripada subuh tu dia bangun awal, 4 pagi dah bangun, kejut anak murid, bangun. Tok Guru tua pergi pegang mikrofon tu, bangun tu dia. Kita pergi ke bernama Telaga Mandi. Lepas subuh dia mula mengajar sampai ke 11.30 malam.
Setengah 9 malam tu kita balik, duduk kat pondok, anak murid pula datang. Saya jadi ketua betul, di pondok. Tok guru kata siapa tak apa nak reti pergi pondok Ustaz dari zaman tu. Saya ajar dia orang sampai pukul 2 pagi pula. Ya. Betul. Ngantuklah pagi esok tu. Buat air. Telur bubur kat mata tu. Ya. Anak tu memang makarih dah. Tapi itulah jalan nak ke syurga. Kalau nak ikut kita, maaf tidur aja. Malah aku ngantuk hari ni. Tak dapatlah ilmu. Ya. Dapat apa? Ya. Ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Hadis sahih riwayat Muslim tu ya. Dan Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Am hasibtum, adakah kamu sangka an tadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga mudah-mudah? Duk angan-angan je nak masuk syurga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum nyata di sisi Allah yang kamu ini benar-benar bermujahadah dan bersabar di atas agama Allah Ta'ala. Tiba-tiba nak syurga aku, Allah perli kita. Maknanya kalau nak syurga, buktikan dua perkara dulu kata Allah. Mujahadah pada agama aku dan bersabar. Itu dipanggil makarih. Itu syarat nak masuk syurga. Kena sungguh-sungguh untuk agama Allah, mujahadah dan bersabar. Tunjukkan ke Allah dua sifat ni, layaklah kita minta Allah masuklah aku ke syurga. Kalau tak tunjuk, Allah perli tadi. Kamu sangka masuk syurga, kamu belum tunjuk ke aku yang kamu ni mujahadah dan bersabar nak syurga. Syurga mana kau nak? Soalan gitu lah. Ya, syurga tu mahal, tuan-tuan. Ya, nak dapat banglo pun sikit banyak mahal ya. Apatah ada istana. Ni nak masuk syurga, duk goyang-goyang kaki depan TV. Ya. Lepung tu mengaji tak ada apa, tak ada waktu mata tu ahli basi meleleh tiga baldi ahli basi. Patu angan-angan ya Allah masuk aku ke syurga Firdaus. Memang dia Allah boleh masuk kita. Itu hak Allah. Masuk syurga tu bukan dengan ibadah, masuk syurga dengan keridaan Allah. Tapi nak dapat jalan keridaan Allah, nak dapat redha Allah, ni jalan dia Allah yang tunjuk sendiri. Allah yang kata, bukan kita yang kata. Nabi pula kata nak ke syurga ni makarih kamu prioritas, kamu kena rempuh baru boleh masuk syurga. Kalau tidak, masuklah dulu ke sana baru masuk syurga. Masuk syurga ni masuk syurga bighairi hisab. Ya. Kalau orang mukmin ni semua masuk syurga. Walau sebesar zarah iman dan hati semua masuk syurga. Itu janji Nabi. Tapi masalahnya nak masuk syurga direct tu tak boleh, kena basuh dulu. Ya. Kalau nak masuk syurga tanpa dibasuh, rempuh sekarang. Makarih. Laparnya, mengantuknya, penatnya, habis duit keluar habis. Ya. Saya mula belajar ada 3,000 duit, 3,000 ringgit beli kitab. Banyak kitab tak sempat beli, duit tak ada. Salin. Mula-mula pergi pondok dulu duit tak ada, salin. Banyak buku-buku saya salin. Ya. Nak mengaji, bawa salinan tu lah. Ni kadang-kadang kitab dah ada, kitab tinggal kat rumah. Ya, suruh nenek baca. Ya, jalan linggang engguk macam tu je. Ya. Handphone ke main, lupa, lari balik ambil. Kitab sengaja tinggalnya, tak nak bawa pergi mengaji. Nah. Baik, sambungan hadis. Tadi
Hadis yang ke-11, ya. Boleh faham tak hadis tadi? Boleh kan? Ya. Hadis yang ke-10 tadi kan? Ya. Nabi gunakan lafaz umum tadi untuk kemudahan kita. Nak bagi kita ni, ya, semua dapat, termasuk dalam golongan ni. Nabi tak payahkan. Ya, dengan Nabi guna nakira semua belajar dah. Ya, kalau kamu mampu sikit-sikit, mampu banyak-banyak, jangan tak ngaji langsung. Tak dapat setiap hari, seminggu sekali macam ni. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali pun datanglah mengaji. Jangan kita duduk dalam tidak mengaji. Kerana tanda orang mukmin yang kamil tidak bertambah umurnya, melainkan bertambah ilmunya. Itu tanda orang mukmin yang sempurna. Maknanya semalam dengan hari ini lebih ada ilmu dia daripada semalam. Besok dengan hari ini, besok lebih ilmu dia daripada hari ini. Maka bertambah ilmu, tambah ilmu sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara tanda orang mukmin yang kamil, yang sempurna. Ya. Kita duk ingat nak tambah gaji je. Ilmu tak terfikir nak menambah. Ya, kalau tambah ilmu pun nak naik pangkat je. Tambah ilmu nak naik pangkat je pergi mengaji. Bukan tambah ilmu nak cari ridha Allah Ta'ala dah. Ni SPM gaji tak naik, ambil STP pula. STP gaji tak naik, ambil pula BA. Tujuan nak naik gaji je. Ya, dapatlah gaji tu, pahala belum tentu. Ya, tapi orang cari akhirat, dunia Allah beri. Kerana mencari akhirat seperti menanam padi, rumput-rumput akan tumbuh. Tapi mencari dunia seperti menanam rumput. Adakah padi akan tumbuh? Kalau tanam rumput, padi tumbuh tak? Tak tumbuh. Orang tanam padi, rumput tumbuh tak? Tumbuh, kadang-kadang pasal cabut buang je. Tak sanggup dah rumput banyak sangat. Maka orang cari akhirat gitulah rupa dia. Ya, dia cari akhirat sungguh-sungguh, dunia tu direct-direct datang kat dia. Ya. Siapa dia nak boring dengan dunia ni? Yang tu dah lari ke bukit-bukit orang dulu, ya. Buat uzlah dan gua-gua kerana dah menyampah dengan dunia ni. Terlalu banyak sangat hidup dia. Ya. Tersambung sikit sampai 11.30 tu, hadis yang ke-11. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang faham agama ni masih berkaitan dengan ilmu. Ya. An Muawiyah qala, kita belajar tumpu kat sini. Kalau tak ada kitab pun dengar. Ya. Siapa yang belum ada kitab? Semua ada. Yang tak ada kitab angkat tangan, berapa orang? Kenapa tak ada? Tak payah. Nanti usahakan. Kalau tak ada, kamu salin. Minggu depan kita belajar 2 hadis. Bukan banyak pun. Salin hadis je. Pinjam kawan-kawan punya kitab. Ya. Tak perlulah salin satu kitab. Salin hadis nak belajar. Tengok itu, tumpukan. Ya. Seperti kita pergi kenduri rumah orang, makanan dah ada, makan. Jangan kita biar itu je. Ilmu ni lebih pada makanan lagi. Ya, tak ada pinggan ke main cari pinggan nak makan. Takkan tengok je nasi kat situ tak nak makan. Nampak tak? Ya, ni ilmu ni biar gitu. An Muawiyah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din fa innama ana qasim wallahu yu'ti lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi atau kama sallallahu alaihi wasallam. Daripada Muawiyah ia berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan baginya, diberikan faham kepadanya dalam agama, dan hanya aku ini pembahagi, kata Nabi, dan Allah Ta'ala itu pemberi.
dia sentiasalah dan sentiasalah, dan ditambah n di situ, ya. Dan sentiasalah umat-umat ini. Angka 2 tu sepatut doakan umat tu. Sentiasalah umat ini tak kena tu. Sentiasalah umat ini, ya. Tapi umat tu tak letak angka 2 pun tak apa dah. Boleh sebut umat tu banyaklah tu. Ya. Berdiri atau tegak di atas perkara agama Allah Ta'ala, tentu tiada mendatangkan mudarat atau bahaya kepada mereka. Dan siapa yang menyalahi mereka hingga datanglah oleh siapa yang menyalahi mereka hingga datanglah perintah Allah. Tengok janji Nabi, kalau kita berpegang dengan agama, tak ada siapa boleh mudaratkan kita. Penentang perintah agama tak boleh mudaratkan kita, sehinggalah datang hari kiamat. Ya, mana orang ni sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Nabi. Ya. Man, tengok Nabi gunakan man lagi sekali. Tanda apa? Tanda umum. Tak kira siapa, semua berhak. Ya, sama ada orang tu lelaki, perempuan, baligh, mumayyiz, ya, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang pekan, masuk belakang. Ya. Tapi banyak-banyak kebaikan, inilah kebaikan yang paling besar. Itu panggil tanwin ta'zim. Ya. Makna kalau Allah nak beri seorang tu kebaikan yang sangat besar, mengatasi segala kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, yufaqihu fid din. Ni jalan dia. Allah akan beri dia faham agama. Kena syukur kita Allah pilih. Allah pilih duduk sini ni kerana nak beri kita khairan, kebaikan yang sangat besar. Maka rugilah orang yang lari daripada kebaikan ini. Dah dapat pahala elok, dapat kebaikan yang elok, cabut lari. Maknanya dia telah mengkufuri nikmat yang Allah beri kepada dia. Patut kita syukur, ya Allah dah pilih kita nak beri khairan. Ya, tiba-tiba dia sendiri tak ada. Kalau beri 1000 dah merebut dah. Ni bukan 1000 ni, lebih daripada 1000, berjuta-juta pun tak ada nilai ilmu ni. Ya. Itu cara dia. Jadi kita sebagai penjaga dapat anak berilmu, bertuahlah penjaga tersebut. Ya. Setengah mereka anak tak ada ilmu tak apa, asalkan anak tu dapat kerja, dapat bantu dia. Orang bagi dia bertuah lah tu, anak pandai cari rezeki. Ya, anak pandai cari duit. Ngaji tak kerti. Quran tak dibaca, sembahyang pun tidak. Bagus anak aku. Sebulan 3,000 beri aku. Sembahyang pun tidak anak tu. Bagus tik menama, sembahyang pun tak ada. Ya. Anak yang paling bagus, anak faham agama. Macam tuan pilih ni. Ya, kenalah ni cara ni. Ya, ajar agama. Beri dia faham. Ya, ini aset paling berharga. Kesok kita dalam kubur, dia lah nak salurkan tu. Doa-doa anak soleh dalam kubur. Ya, alangkah indahnya kalau kita mati, dia sembahyang ke kita, dia mandikan kita, dia kafankan kita, dia sembahyangkan kita kan. Indahnya anak begini kan.
Ayah yang begini, anak dia sendiri yang menyelenggarakan jenazah dia. Ya. Wa innama, dan hanya senya aku. Nanti kita baca kemudian terjemahan. Saya suka terjemah sendiri. Bahasa saya sendiri. Ya, lebih mudah. Ya, nanti kita terjemah ikut dia lah. Ya. Dan hanya senya aku, ni kata Nabi Qasim, tukang agih saja. Maknanya Nabi SAW bila mendapat satu wahyu, Nabi tidak pernah memilih-milih orang. Nabi pergi sama rata sampai habis. Tidak ada satu pun yang Nabi yang tak nak sampai. Nabi sampai semua wahyu, meratai. Sejak daripada Arab Badui sampai ke pembesar-pembesar Quraisy, semua Nabi sampai. Itu mana Qasim, meratai habis wahyu itu disampaikan oleh Nabi SAW. Wallahu, dan Allah Ta'ala tu yu'ti, Allah lah yang memberi aku tu, tukang bahagia je. Mana ilmu tu milik Allah, hidayah tu milik Allah. Mana-mana Allah nak pilih berhidayah, Allah berilah dia hidayah. Aku sampaikan saja. Kalau Allah mendaki, dia akan terima apa yang aku sampaikan tu. Dia beramal, dia beriman. Tapi kalau Allah tak nak mendaki, aku sampai pun dia takkan terima. Ya, dengar saja gitulah. Ya, sebab yang memberi hidayah Allah, bukan Nabi. Ya, begitu juga guru-guru ni. Guru tak boleh beri hidayah. Dia sampai saja, tegur buih-buih pun. Kalau Allah tak beri hidayah, duk macam tu bergerak tu. Bukan salah guru tu, kerana Allah tak nak bagi hidayah kat dia. Nah, yang penting kita dah berusaha untuk menyampaikan dan membentuk. Ya, bentuk semampu mungkin. Kalau tak ada bentuk juga nak macam mana? So kadang itu je kemampuan kita. Ya, ana Qasim, kata Nabi. Ya, tengok pak saudara Nabi Abi Talib pun mati tak mengucap dah. Nabi sampaikan je. Tapi kalau Allah dah tentu dia mati tak mengucap, tak mengucaplah dia. Ya. Walan tazala, dan tiada hilang. Makna sentiasa. Lan tu tiada, tazala tu makna hilang. Tiada hilang makna sentiasalah. Sentiasalah hadil umat ini qaimatan, berdiri umat ini ala amrillah, di atas pekerjaan Allah, yakni atas agama. Maknanya akan ada sentiasa umat-umat yang akan membela agama Allah Ta'ala sampai hari kiamat akan ada. Kalau tak di sini, tempat lain. Kalau tak tempat lain, tempat sana pula. Yang pastinya mesti ada di dunia ini mereka-mereka yang Allah pilih untuk menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurruhum, tidak boleh memudaratkan mereka, man khalafahum, oleh mereka yang memusuhi mereka. Oleh orang yang memusuhi mereka, tak boleh memudaratkan mereka, sebab mereka mendapat pertolongan Allah. Orang-orang yang menyalahi, khalafah itu mana orang yang menyalahi, yang melawan mereka, tak akan boleh memudaratkan mereka. Sehinggalah ya'tiya amrullah, datang pekerjaan Allah yang di hari kiamat. Sampai hari kiamat akan ada sahaja mereka-mereka yang Allah lantik menjadi pembela agama, dan mereka ini sentiasa menang. Tidak akan boleh dimudaratkan oleh musuh-musuh Allah. Walaupun kita tengok ada yang gugur tu syahid, bukan kalah tu. Ya, macam di Palestin tu, nampak macam mati seolah-olah tak mudarat, itu syahid, hadiah daripada Allah untuk mereka. Tapi yang lain bangun lagi, syahid orang bangun lagi, syahid bangun, makna sentiasa menang. Tak ada musuh boleh kalahkan mereka sampai hari kiamat. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita akan baca keterangan pada kuliah akan datang insya-Allah. Termasuk kitab fiqh. Muka kitab fiqh, muka surat 17. Itu ke?
Ha? Surat 17 ke? Ha? Fardu wudu. Ya, bukan surat 17. Fardu wudu. Ya. Baca wudu dengan dhammah. Kalau baca wudu, apa makna dia? Wudu maknanya air sembahyang tu, perbuatan mengambil air sembahyang. Wudu airnya nak digunakan untuk ambil sembahyang. Itu dipanggil wudu. Sebab tu kalau Tok Guru suruh dengar betul-betul. Ya. Tok Guru kata kamu pergi ambil wudu. Nak ambil apa? Ha? Ambil air satu baldi kat sini. Tok Guru nak ambil wudu. Tok Guru kata pergi ambil wudu, makna pergi ambil air buat mai sini. Kalau Tok Guru kata pergi ambil wudu, pergilah ambil wudu tu. Itu bahasa Arab ya. Wudu dengan wudu beza. Lari je makna lah baris dia. Lari makna dia. Seperti mana saya pernah tulis begitu. Lan. Man tu. Ingat ke tak? Ya, tulis lagi sekali. Nak tengok ingat tak ingat? Cuba baca. Dah baca? Cuba baca. Ha? Mama gitu. Ada? Mon gitu. Ha? Tak boleh baca. Ustaz bagi hadiah. Angkat tangan. Baca. Kuat. Apa baris? Harik biar harakatan sahihah. Betul? Wah, dompet tak bawa? Tunggu kemudian lah. Man manna min mannin munna minhu. Apa maksud dia? Man barang siapa mana memberi satu nikmat, dia hadiah sedekah ke, min daripada mannin satu nikmat yang dia ada, munna minhu pasti Allah balas pada nikmat tersebut. Allah ganda-gandakan nikmat dia. Tengok baris kan, huruf sama, baris berbeza, maka maknanya pun berbeza-beza. Ini bahasa Arab. Ya. Tu hadiah kemudian duit dompet tak bawa. Bawa dompet hari ni. Itu contoh. Jadi wudu pun begitulah. Wudu maknanya air untuk mengambil air sembahyang. Dan baldi itu wudu. Jangan dicelup wudu. Maksud dia. Ya. Wudu perbuatan mengambil air sembahyang. Jadi kalau Tok Guru suruh dengar betul-betul. Kalau Tok Guru kata pergi ambil wudu, makna ambil apa? Ambil air bawa sini. Tok Guru je nak ambil wudu je. Kalau Tok Guru kata pergi ambil wudu, kamu pergi ambil wudu, bukan Tok Guru nak berwudu. Faham? Ya.
fardu wudu ataupun rukun-rukun wudu, yakni rukun sembahyang tu 6 perkara. Ni semua kita dah tahu berlaku dah, cuma nak ulang kaji je. Ulang kaji. Kerana ulang kaji ini ya mendapat pahala zikrullah. Ya. Mengulang-ulang ilmu ni dapat pahala zikrullah. Kan zikir kan kita ulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benda yang sama, jadi ulang-ulang. Jadi ilmu tu pun kalau diulang-ulang benda yang sama, tak rugi. Dapat pahala zikrullah, bahkan mentahqiqkan ilmu kita. Dan kadang-kadang waktu kita belajar dulu, kita terlupa ataupun kita terlepas pandang, terlepas dengar, ya, tersilap faham. Bila kita ulang kaji tu, menambah baikkan lagi kefahaman kita, ataupun mengingat kembali perkara-perkara yang kita mungkin terlupa. Ya, baik. Pertama, niat. Rukun wudu pertama apa? Niat. Apa dia niat? Apa takrif niat? Apa takrif niat? Niat tu apa, Ibrahim? Kamu? Niat tu mana? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu makna niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Catat itu. Biasa tak mau lupa dah. Hafal terus. Sebab tak hafal tu tak ingat tu. Ingat berapa tak hafal. Ya. Sebab tu belajar dulu Ustaz dah ajar minggu lepas. Salah satunya apa? Muhafazah. Ingat 7 mim? 7 mim minggu lepas. Salah satunya apa? Muhafazah. Perlu banyak menghafaz. Ya, hafaz matan, hafaz tu, hafaz ni. Ya. Barulah kita bertambah ilmu, ya. Jadi niat tu mana? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasad sesuatu, muqtarinan maknanya serentak, seiring, bi fi'lihi dengan buat perkara tersebut. Maknanya dia mesti serentak. Kalau wudu, mula wudu di mana permulaan dia? Basuh muka. Di situlah niatnya. Kalau niat dulu, kosak dulu sebelum basuh muka, itu tak panggil niat, sebab tak serentak dengan perbuatan wudu. Itu dipanggil azam. Faham tak? Kosak sebelum buat azam. Kosak seiring dengan buat itu niat. Kita sembahyang. Mana mula sembahyang? Takbir. Di situ letak niat Allah. Kalau kosak dulu turun tangan nak sembahyang zuhur, takbir belum lagi, adakah itu niat? Itu azam. Sebab niat dia mesti muqaranah, mesti serentak dengan perbuatan ibadat itu. Kecuali ibadah apa? Kecuali apa? Boleh niat dulu? Puasa boleh niat dulu, buat kemudian. Sebab apa niat dulu kemudian dalam puasa dibenarkan? Kerana musyaqqah. Dalam kaedah fiqh kita, ad-darurah tubihul mahzurah, ya. Darurah mengharuskan, asal dia benda tu tak boleh, kena niat tu serentak. Tapi musyaqqah, ya, musyaqqah nak niat serentak. Berapa ramai yang boleh tunggu subuh-subuh tu, tunggu terbit fajar pakai niat? Boleh? Serentak niat puasa dengan buat puasa boleh? Berapa orang boleh buat? Ya, tunggu terbit fajar je terus niat. Payah tak?
maka syarak bagi keringanan. Ya. Boleh buat, boleh niat dulu, buat kemudian untuk puasa kerana musyaqqah, kerana ada kepayahan, itu panggil rukhsah syar'iyyah. Lain pada itu tak boleh, mesti muqaranah, ya, dengan buat ambil wuduk, muqaranah dengan wuduk, iaitu basuh muka baru niat, serentak dengan basuh muka. Kalau niat dulu baru basuh muka tak sah, itu panggil azam. Sembahyang serentak dengan takbir Allah. Kalau niat dulu baru takbir, tak panggil niat, itu panggil azam. Ada? Ya. Begitu juga haji. Haji pun serentak dengan buat haji. Maknanya kena ready pakai buka ihram tu semua dulu, baru ni niat. Niat je terus jadi haji serentak. Terus berada dalam ihram. Ya. Pertama, niat tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat. Ingat dalam hati mengerjakan wuduk ketika mula membasuh sebahagian daripada muka, dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Ya. Dhamma min ankli. Niat tu kita niat tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat. Ingat dalam hati menjaga wuduk ketika mula basuh sebahagian daripada muka, dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Maknanya masa kita basuh awal muka tu, kita niat aja aku ambil wuduk, dan tak mesti niat tu sampai habis semua muka. Walaupun kita baru basuh separuh, niat tu dah habis dah, boleh terus basuh, tak batal, tak apa. Ya, dia tak mestinya nak basuh semua muka tu, mesti niat tu jangan putus terus baru. Tak perlu begitu. Ya, memadalah dengan kita basuh satu juzuk, ada niat, pada niat itu terputus pun tak apa, terus saja basuh, tak batal wuduk kita, terus saja. Dia maksudnya begitu. Tetapi walaupun tidak disyaratkan kekal niat, jangan dipotong ataupun diputus. Ya, diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Walaupun tak disyaratkan kekal niat, jangan kita palingkan niat ke pada niat yang lain. Tadi kan niat ambil wuduk basuh muka, tiba-tiba masa dah basuh tangan tu, niat nak basuh tangan sebab apa? Ada kotor kat sini. Ya, dah lari niat dah. Patut basuh tangan tu untuk basuh wuduk, dia niat basuh tangan kerana nak basuh kotor pula. Ada tukar niat. Ya, tak boleh dah. Ya, walaupun tak disyaratkan kekal, jangan ditukar niat kepada perbuatan yang lain. Ya. Masa basuh kepala tu dia niat nak sejukkan rambut dia, bukan niat nak sapu kepala. Dah lari niat, maka batal wuduk dia. Kena niat semula, basuh muka semula. Ya. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan. Basuh tapak tangan masa nak berkumur kan sunat, sampai ke pergelangan tangan tu kan kita sunat basuh tu. Ada niat kat situ. Ya. Tak memada. Kecuali niat tu terus sampai ke muka, tak apalah. Kalau dia basuh tangan tu, putus niat itu, basuh muka tak ada niat, tak sah. Dia kena datang 10 niat. Ya, tapi kalau masa dia basuh tangan tu ada niat wuduk,
Kemudian niat tu berkekalan sampai dia basuh fardu muka tadi, itu sah. Sebab niat tu tak putus. Tapi kalau dia niat dulu basuh muka ketika basuh tangan, kemudian putus niat tu, masa basuh muka dia tak ada niat, maka tidak memadai. Sebab tempat niatnya di muka. Jadi dia kena ulang semula niat basuh muka itu. Sebab niat tadi dah terputus. Faham? Ya, kalau tak putus tak apa, itulah yang paling afdal. Yang paling afdal kita niat ketika awal-awal tu, ketika basuh tangan, ketika berkumur. Untuk dapat pahala basuh tangan perlu niat. Kalau tidak, tak dapat pahala basuh tangan tu. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan tu dikira dengan niat. Jadi masa nak berkumur tu kita niat, berkumur ni nak ambil wudu, basuh tangan tu nak berwudu, makna kita dah niat situ. Tapi niat tu tak terpakai sebagai rukun, kecuali kalau niat tu tak terputus. Daripada basuh tangan tu terus sampai kita basuh muka masih ada niat itu kekal, maka memadalah niat itu. Bahkan itu lebih afdal. Sebab daripada awal sampai ke basuh muka berada dalam niat. Boleh faham? Ya, tapi kalau basuh tangan kita niat dapat pahala, lepas tu putus. Dapat pahala basuh tangan tu. Lepas tu untuk dapat rukun niat perlu datang ke 10 niat ketika membasuh muka. Boleh nampak tak? Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan, atau ketika berkumur, atau ketika menyeduh air ke hidung, kemudian terputus niat, itu yang tak memadai tu. Sebab ada terputus, ya. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu hingga membasuh sebahagian pada muka, memadalah niat itu. Malahan itulah yang afdalnya. Faham? Ya, kalau tak terputus tak apa. Masa kita basuh tangan nak berkumur tu, kita niat di situ nawaitu doa dalam hati lah. Satu niat tu bukan makna duk ulang nawaitu tak. Niat tu makna kesedaran hati kita sedang buat apa. Hati kita hadir yang kita sedang mengerjakan wudu. Itu makna niat. Tak perlu nak ulang nawaitu sebab apa, tak ada. Kita duduk dalam keadaan kita sedang membuat mengambil wudu. Hati tu ada kesedaran. Ya, kadang-kadang kita lupa kita buat apa, lupa kosong dah hati tu, sembang dengan orang. Bayang begitu dah, aku buat apa dah? Baik, dalam masalah berkumur ataupun menjeduk air ke hidung ini, jika terkena basuh sekali bahagian daripada muka, seperti dua bibir mulutnya, padahal masa itu ada niat wudu, nescaya memadalah niatnya itu, dan pahala sunat berkumur atau menjeduk air ke hidung tidak dapat. Faham tak? Masa kita kumur kan, masuk air ke mulut, kumur, terkena air pada muka, bibir ni muka lah kan, ya. Lepas tu kita niat wudu, sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab masa kita niat itu dah kena satu juzuk daripada muka kita air. Masalahnya tadi kita nak berkumur, maka pahala kumur tu tak dapat. Dapat basuh muka lah pula. Seolah-olah kita tak berkumur, kita terus basuh muka. Sebab dah kena bibir tu boleh niat. Ya. Dan pahala sunat berkumur atau menjeduk air ke hidung tidak dapat. Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada huraiannya. Fihi, ya, tafsilun, ya, ada padanya huraian. Baik, tadi kita berkumur. Atau basuh berkumur itu terkena air di muka kita niat. Sahlah untuk tu niat tu. Masalahnya, adakah basuhan tadi dikira? Sebab tadi kita berkumur kan,
Ni kebetulan dia kena. Adakah air yang kebetulan kena itu dikira sebagai basuh muka? Adakah perlu diulang sebelum atau tidak? Itu persoalan dia. Maka ada padanya tafsilun, huraian. Huraiannya pertama, waktu kita berkumur tu kita qasad basuh muka sahaja, tidak wajib diulang. Masa kita berkumur tu kita tak niat berkumur pun, niat nak basuh muka, maka sah dan tak wajib ulang lah, sebab memang basuh muka pun kena kat sini. Yang kedua, qasad sunat berkumur sahaja atau qasad sunat berkumur serta basuh muka, ataupun mutlak tidak qasad sunat atau tak qasad basuh muka, hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu. Masa kita berkumur, kita niat untuk berkumur, kebetulan terkena air di muka, maka kita pun niat tu sah sebab air dah kena ke muka. Tapi masalahnya, walaupun air kena ke muka, kita tak qasad pun nak basuh muka, maka niat tu sah sebab syarat nak niat mesti air kena kat muka. Dia tak perlu ada qasad. Qasad ada air sah dah. Masalah yang kedua, perlu ulang tu sebab kita tak ada qasad basuh muka. Kita qasad nak berkumur, perlu ulang basuh. Niat tu sah dah sebab air ada masa niat di muka. Tapi basuhan muka itu perlu dibasuh semula sebab waktu kita berkumur tadi kita tak niat basuh muka, kita hanya niat berkumur. Jadi air yang kena pada muka itu tidak memadai pada basuhan, cuma mada pada niat. Sebab waktu niat air dah kena kat muka. Faham tak? Kalau kita berkumur, niat nak berkumur saja, lepas tu terkena muka, kita pun niat wuduk sah, tetapi perlu diulang basuh tempat yang terkena tadi. Kalau kita berkumur, niat basuh muka dan kita pun niat wuduk, sah wuduknya, tak perlu diulang basuh lagi. Itu je huraian dia. Faham? Ya. Baik. Lafaz niat wuduk dalam bahasa Arab, nawaitul wudu'a, artinya saja aku mengambil air sembahyang, ataupun nawaitu nawaitu fardul wudu'i, saja aku mengerjakan fardu air sembahyang, ataupun nawaitu taharata 'anil hadasi, artinya saja aku bersuci pada hadas, ataupun nawaitu raf'al hadasil asghar, saja aku mengangkat hadas kecil. Boleh belaka niat mana-mana pun sah belaka. Cuma persoalan kita nawaitu raf'al hadasi asghar tu, saja aku mengangkat hadas kecil. Boleh kena angkat hadas? Hadas tu boleh diangkat. Hadas tu benda bukan objek, dia abstrak. Faham kan? Benda bangsa maknawiyah hadas tu, bukan bangsa hissiyah. Tak nampak apa hadas dia. Habis boleh ke dia angkat? Tu nawaitu raf'al hadasi, saja aku angkat hadas. Nak angkat macam mana? Nak angkat je ni? Makna angkat hadas ni bukan angkat hadas. Mengangkat dan makna menghilangkan. Menghilangkan tegahan yang disebabkan oleh hadas. Itu maksud dia. Bila kita ada hadas, hadas yang berada di anggota itu menghalang kita daripada sembahyang, menghalang kita daripada ibadah yang memerlukan wuduk. Maka sekarang nak membolehkan kita sembahyang, kita kena hilangkan halangan itu. Bagaimana cara nak hilang halangan? Ambil wuduk. Ambil wuduk tu panggil raf'al hadasi, yakni mengangkat halangan yang disebabkan oleh hadas. Cara nak angkatnya, basuhlah wuduk anggota wuduk tadi. Jadi mengangkat hadas tu maknanya mengangkat larangan yang disebabkan oleh hadas. Tu ada hazaf situ. Faham tak? Bukan angkat hadas. Angkat hadas nak angkat macam mana? Angkat dengan makna menghilangkan larangan yang disebabkan oleh hadas yang ada di anggota kita daripada mendirikan ibadah yang memerlukan wuduk. Bila ada hadas, hadas itu menghalang kita sembahyang, tak boleh sembahyang, dia halangan. Jadi nak bagi boleh sembahyang, hilangkan halangan itu,
dengan mengambil wudu. Makna angkat hadas dengan arti kata mengangkat, menghilangkan larangan yang disebabkan oleh hadas. Cara dia basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, hilanglah halangan tu. Faham? Ya, jadi ada hazah-hazah situ. Itu yang pertama. 5 minit lagi. Yang kedua, membasuh muka keseluruhannya, dari atas, mulai dari kaki rambut. Ni kaki rambut ni, anak rambut ni, dia tak ada tangan, rambut di kaki dia. Sini. Ya. Anak rambut ni. Ya. Daripada anak rambut ni, ini muka. Ya. Hingga ke bawah dagu. Mana bawah dagu? Sini ataupun sini. Ini khilaf, ya. Khilaf ulama dan mazhab Syafi'i. Setengah kata muka sampai sini aja, setengah kata ini termasuk muka. Yang rajihnya muka ialah kuasa yang kita nampak ketika dipandang daripada depan. Bawah ni nampak tak? Tak nampak. Jadi muka hanya kat sini. Jadi basuh sini je lah. Bawah ni tak kena, tak apa. Ada pun yang lawan bagi rajih di sini adalah muka kena basuh juga, ambil wudu. Untuk keluar pada khilaf, sunat basuh semua ni sampai bawah ni. Tekuk-tekuk pun basuh. Keluar khilaf. Yang kata muka pun sah, yang kata tak muka pun lagi sah. Faham tak? Yang basuh semua sampai bawah ni. Itu mazhab Syafi'i. Mukanya kuasanya dapat dilihat daripada hadapan, ya, yang tak nampak tu bukan muka. Cuma masalahnya, kalau kita anggap sini muka sampai sini, maka ketika pakai telekung, kain kena lebih sini. Sebab ni aurat ni. Kalau muka sampai sini aja, ini aurat kan? Bila aurat, dia kena tutup lebih pada aurat tu. Kena sampai sini. Ini yang muktamad. Kaul yang muktamad, pakai telekung kena sampai sini, tutup dagu. Ada pun lawan bagi muktamad, ini bukan aurat, ada boleh pakai lah telekung sini je. Orang pakai telekung kan, perempuan-perempuan nak tunjuk dagu dia tu, comel tu. Ya. Pakailah. Kaul yang mengatakan bukan aurat, ada pakai situ. Dagu kalau bolehlah kalau kaul tu. Kalau yang rajihnya wajib tutup ni. Sebab muka sampai sini, dia kena tutup sebahagian, nak lengkap. Ya, faham tak? Itu khilaf dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga nak ambil wudu. Kalau kita anggap muka sampai sini, basuh lebih sikit lah. Dia basuh ni, walaupun muka sampai sini, kita kena basuh lebih daripada kuasa muka. Ya, itu untuk menyempurnakan basuh muka. Katakan muka dia ini, maka kita wajib basuh lebih sedikit. Ini wajib. Wajib basuh bukan sebab dia muka, wajib basuh sebab nak menyempurnakan basuh muka. Jadi telinga-telinga pun kena basuh. Ya, rambut ni pun kena basuh sikit lebih. Walaupun muka sampai sini, kena lebih. Supaya aurat kita lah, aurat lelaki dalam sembahyang mana? Aurat orang lelaki dalam sembahyang mana? Daripada lutut sampai ke lutut. Lutut aurat tak? Lutut bukan aurat. Kita tengok hadis Nabi kata apa.
Si Nabi kata auratul mu'minin ma baina surratihi ila rukbatihi. Aurat orang mukmin ni dalam sembahyang aja. Aurat kita ni ada 4. Aurat dalam sembahyang, aurat luar sembahyang depan perempuan mahram, aurat luar sembahyang depan perempuan bukan mahram, aurat luar sembahyang sama lelaki. Tak sama. Ni kita hadas satu ni lah aurat kita, luar sembahyang pun ini, dalam sembahyang pun ini. Tak sama. Ni aurat sembahyang aja. Pusat ke lutut ni. Ya, di luar sembahyang tu lain pula auratnya. Tak, kita ambil aurat dalam sembahyang ni, Nabi kata ma baina surratihi ila rukbatihi, barang antara pusat dan lutut. Ni pusat, borek. Ni lutut. Ni aurat mana? Barang antara pusat dengan lutut. Ni aja auratnya. Lutut bukan aurat. Pusat bukan aurat. Aurat barang antara pusat dengan lutut. Tapi kena tutup tak? Wajib tutup walaupun dia bukan aurat. Kerana kaedah fiqh kita, sebab tu dia ngaji hadis ke Quran ke, dia kena ada alat. Kena ambil usul fiqh kita. Kata apa? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, sesuatu perkara yang tak sempurna benda yang wajib melainkan dengan adanya dia, maka benda itu pun jadi wajib juga. Ni panggil ma ni tak sempurna tutup aurat melainkan tutup sekali ma ni, maka ma ni pun wajib ditutup. Ni faham? Ya? Jadi tutup pusat, tutup lutut bukan sebab dia aurat. Tutup pusat dan lutut tujuannya nak menyempurnakan tutup aurat. Maka wajib tutup pusat, wajib tutup lutut. Tutup lutut bukan sebab aurat. Tutup lutut nak menyempurnakan tutup aurat. Serupa kita buat jambatan di Sungai Kelang. Ambil sap kontrak buat jambatan. Macam mana cara nak buat jambatan? Sini je ke? Ada tak jumpa jambatan kat mana di sungai macam ni je? Kalau buat macam ni, ada orang nak bayar tak? Tak bayar dia tak. Lepas tu kita buat lazam, sini tak perlu dah ada tebing, apa nak buat jambatan lagi? Ini bukannya sungai, sebab tu aku tak buat. Dia kata bodoh. Ini walaupun bukan sungai, kalau tak buat, ini tak jadi sempurna. Kena buat juga walaupun bukan sungai, nak menyempurnakan jambatan tu. Begitu juga tutup pusat tu, tutup lutut tu, kena tutup supaya sempurna tutup aurat. Dia faham? Jadi kalau orang belajar hadis saja, dia tak belajar kaedah, itu yang pusat borek keluar tu. Dia kata pusat bukan lutut. Memanglah benar pusat tu bukan lutut. Tapi kalau tak tutup dia, aurat kita tak jadi sempurna tutup. Jadi begitulah juga ambil basuh muka tadi. Basuh muka tadi, walaupun ini bukan muka, tapi wajib dibasuh sekali. Ini dipanggil ma tadi. Ya, wajib tutup, wajib basuh supaya sempurna basuh muka. Begitu juga pakaian kita, bila ketutup aurat, muka dia sampai sini, auratnya sampai sini. Bila pakai telekung, dia kena lebih kain ke sini, nak bagi sempurna tutup aurat. Lebih ke atas, lebihkan sini. Faham? Itu untuk tutup aurat. Bila ambil wuduk, terbalik dulu pula, lebihkan masuk luar pada muka. Dia faham? Ya.
Dah terlajak dah. Kita cari stesen dia. Yang kedua, membasuh muka keseluruhannya pada atas mulai dari kaki rambut hingga ke bawah dagu, dan lebarnya dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Ya, jika ada bulu hingga akhir. Allah Subhanahu Wa Taala alam, kita bincang akan datang. Kalau ada bulu, ada tumbuhan di muka, macam mana nak basuh ke tidak? Bincang kemudian. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafasin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ya mubdi'u ya khaliqu ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim, iftah alaina ya Allah futuhal 'arifin ya muallima Ibrahim al-hikmata 'alimna. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.